Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kebanyakan eksperimen yang ada dalam buku teks ialah to confirm ataupun mengesahkan konsep atau teori itu. Jadi dari segi PDP Science dia agak kurang ataupun tidak berapa best, sebab kalau boleh kita punya eksperimen itu mestilah dalam bentuk inquiry, maknanya ada persoalan, ada pencarian. Jadi biasanya kalau eksperimen pergerakan bahan ni, tube whisking saya akan buat sebelum belajar teori. Maknanya budak akan jumpa dahulu konsep separa telap. Jadi sebagai pembukaan selalunya saya guna ini, iaitu dua pewarna, iaitu watercolor, pewarna lukisan, dan juga pewarna iosin. Sebab dua ni sifatnya berbeza. Jadi kita rendam, kita bagi budak ni, semua budak akan buat. Kita rendam jari ke dalam tu, and then angkat. Jadi bila angkat, nampak warna lukisan ni dia tidak melekat di kulit. Sementara iosin, nampak kan, melekat. Dan bila saya cuci, masih juga iosin tu melekat. Manakala warna lukisan tidak. Jadi kita boleh tanya budak, kenapa? Kita mau dengar satu sahaja perkataan, iaitu kerana saiznya kecil, boleh masuk ke dalam kulit. Jadi maknanya budak sudah ada idea bahawa saiz itu yang menentukan pergerakan bahan. Okey, ini alat radar saya guna untuk menguji sifat separa telap, sebab dua pewarna ini mempunyai kesan berbeza kalau diguna pada kulit. Yang mana seperti yang kita tahu, watercolor, warna air itu akan tanggal dan tidak masuk ke dalam kulit, sementara iosin boleh. Jadi saya beranggapan bahawa molekul iosin ini lebih kecil berbanding pewarna lukisan. Jadi ini set alat radar yang digunakan untuk membuktikan statement tersebut. Okey, yang ini dalam tube whisking tu ada pewarna. Kita beranggapan kalau saiznya kecil, ia boleh keluar dari tube whisking. Sama juga iosin, kalau benar ia kecil, maka ia boleh keluar dari tube whisking. Okey, ini kita ada tube whisking kosong yang berisi air. Kita masukkan dalam pewarna. Kalau pewarna tu boleh masuk, saiznya kecil, maknanya boleh masuk ke dalam tube whisking. Kalau besar, tidak boleh. Jadi nanti kita punya jangkaan ialah besok ini akan jadi merah, larutan ni akan jadi merah, sementara dua ni tiada perubahan. Okey, inilah keputusan eksperimen. Jadi seperti yang saya jangkakan, pewarna lukisan ni tidak akan keluar dari tube whisking kerana molekulnya besar, jadi air kekal jernih. Sementara iosin sudah keluar, boleh keluar dari tube whisking kerana molekulnya besar. Jadi air itu jadi perang. Okey, untuk set yang kedua, kalau kita tengok, air dalam tube whisking kekal jernih. Maknanya pewarna tu tak masuk, tetapi bagi ini, kalau kita tengok, air di dalam tube whisking tu berubah warna. Maknanya iosin masuk ke dalam. Jadi tahniah. Sebenarnya dulu ni dia di peringkat teori sahaja. Maknanya saya menjangkakan begitu, tapi saya tak pernah uji pun. Hari ini berjaya. Alhamdulillah. Okey, konsep saiz molekul itu yang paling asas dalam menceritakan konsep pergerakan bahan, khususnya dalam menjelaskan sifat ketelapan plasma membran.